Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani Okey, hari ini selamat hari pekerja kepada yang bekerja dan kepada yang masih bekerja pada hari ini memang best lah sebab bekerja dua kali. Syukur Alhamdulillah. Mana yang dapat imbuhan lebih tu pada hari ini bekerja. Selamat bekerja, teruskan berkhidmat kepada majikan, teruskan berkhidmat kepada Malaysia dan negara yang kita cintai. So, sehari dua ni kita pening lah cerita pasal Negeri Sembilan ni, kan? Macam-macam lah, yang tahu-tahu, yang tak tahu-tahu, yang tahu-tahu. Ni ada satu lagi cerita ni, tentang satu kementerian tu lah buat satu program pesta air, katanya Rain Rave 2026. Ni apa cerita ni Alamak, hai Mr. Burung Tiong Mr. Burung Tiong mengatakan bahawa ianya selaras dengan program Kementerian Pelancongan. Jaga-jaga Burung Tiong, nanti kau kena lastik baru kau tahu. Mewujudkan satu pesta air yang katanya selaras dengan budaya dan juga masyarakat kita. Tidak, salah sebenarnya. Itu tak betul. Budaya air itu tak ada pun dalam hidup kita. Cuma kita terlibat dengan pesta air ni bila ada theme park ataupun kawasan-kawasan semua jadi yang bukannya dekat dengan KL bukan dekat dengan KL. So, Mr. Tiong, jaga-jaga, ramai orang nak listing kau nanti. Kepada number one Mr. PMX, tegur-tegur lah sikit walaupun kementerian tu di bawah bidang kuasa dia, kan. Kata nak buat penjimatan bila program jamuan hari raya, tapi program pesta air ni macam satu pembaziran. Okeylah, fair, dia kata nak join, tak nak sudah. Betul, tapi implikasi dia besar. Mr. Burung Tiong, nanti kau kena lastik baru tahu. So sebenarnya kalau program-program pelancongan ni sebenarnya banyak aja program-program yang kita boleh rebranding balik. Sebagai contoh, kita terkenal dengan program Chowkit, program Petaling Street. Why not kita brandingkan benda tu tanpa ada cost? Contohnya macam the biggest night market ataupun the longest night market yang ada di Chowkit ataupun di Petaling Street. So dengan branding tu, bila pelancong cakap the biggest, the longest, so sebenarnya hanya branding, tetapi program peserta peniaga memang telah lama wujud dekat situ. Tak perlu kita nak spend duit pun untuk kita mewujudkan satu budaya yang baru. Berbanding dengan pesta air ni, kita nak buat dekat betul-betul tengah KL tu, kan. Kena ada penyelaras, kena ada yang terlibat, kena ada orang-orang swasta yang menguruskan program tu sendiri. Letaklah booth ke, letaklah pengusaha-pengusaha yang mewujudkan program-program air tu. So, ini adalah budaya ciptaan yang saya pasti satu hari nanti bendanya tak akan berterusan. So, apa akan jadi kepada pengusaha-pengusaha ni yang duduk dekat tepi-tepi jalan tu, kan? Dia akan kekal. Dari segi status penempatan tu sendiri, dari status pengurusan pihak berkuasa tu sendiri, semuanya adalah temporary. Tetapi bila kita telah menyumbang, kita telah memberikan insentif kepada dia, kena teruskan. Akhirnya nanti pesta air tu tak jadi apa-apa pun. Yang kita kena tanggung adalah pengusaha-pengusaha yang terlibat kat situ. So, pada saya, Mr. Number One, walaupun kementerian tu bukan di bawah direct daripada Number One, tengok-tengoklah sikit, payah-payah kau lastik je burung tu, kan. Burung Tiong tu biar dia tiong. So, minta maaf lah Wayang Tarbus hari ni memang tak puas hati. Dah lah kat bawah Negeri Sembilan tu masih lagi keadaan tak selesai. Ini pula kat pesta air. Kita nak tiru macam negara-negara jiran. Itu dah jadi budaya dia orang. Budaya kita bukan budaya pesta air. Katalah nanti ada yang terkena air tu, terkena kat phone, rosak phone, terkena kat benda-benda yang lebih sensitif, kan. Ada pula tuntutan di peringkat orang awam tentang kesalahan penganjuran ni, menghancurkan atau memusnahkan atau memberi kesan kepada benda-benda yang sensitif dengan air. Kan susah tu. Kau kena terbang tinggi sikit, Tiong. Nanti kau kena lastik baru tahu. Sekian daripada Wayang Tarbus, info dan sensasi.